Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam Resno Channel. Video ni adalah sambungan part 3 GRTB Bikers ke Phuket, Thailand. Okay, let's go. Okey, ini adalah aktiviti pagi Abarin di Phuket. Untuk nak kekalkan stamina waktu ride dan juga untuk increase energy level tu, Abarin pilih untuk exercise 5 kilo pagi ni. Walaupun tak ada baju dengan seluar yang complete set, kasut pun pakai kasut air, exercise tetap on. Hari ni kita berjogging lagi. Sebelum ni dekat Tasik Danau, tapi hari ni dekat Phuket, Thailand. Oksigen dia lain, ada extra oksigen. Ni bila dah sampai untuk mendaki bukit ni, Abarin punya performance dah drop sikit lah. Abang Fendi ni handsome lah. Dah memang prepare daripada awal, dah siap bawa semua complete set untuk exercise dekat Phuket ni. So sambil-sambil beradah ni, kalau jumpa patung ni boleh bergambar. Transformer semua ada. Okey, nampaknya Abarin berjaya menghabiskan misi 5 kilo di Phuket, Thailand. Sekarang kita melepak di tepi pantai bersama rakan-rakan yang lain. Suasana yang sangat cantik di pagi ni. Dah 3 hari kami kena panas, tak ada hujan langsung. Daripada KL sampailah ke Phuket. Kalau korang nak tahu apa yang diorang buat kat hotel tu, jom ikut Abarin. Ini ada aktiviti diorang dan sound effect ni memang original. Okey, memandangkan hari ni hari Jumaat, jom kita rasa vibe khutbah dekat Phuket. Baru lepas sembahyang Jumaat, so kita ada bubur pisang. Sedap. Pisang memang sedap, puas hati ya. Ada pengat pisang. Masjidnya pengat. Okey, selesai saja makan-makan semua ke masjid ni, kita orang balik hotel terus start engine lah. So kita orang punya planning ialah meronda Phuket ni sambil menikmati pemandangan yang indah dan juga culture pemanduan orang Thailand sini ya. So bila maksud meronda tu, bila korang jumpa je Hard Rock Cafe ni, memang kena berhenti untuk ambil gambar depan dia. Ini adalah spesies glove yang rare jarang ditemui kat Malaysia. Okey, aktiviti Abarin di malam hari ialah mencari baju-baju souvenir dan juga keychain lah. Cumanya Abarin agak kecewa sikit sebab baju yang Abarin nak cari tu macam design kat betung tu memang tak ada jual kat Phuket ni. Dah pusing merata alam pun memang tak jumpa. Last sekali balik hotel, terlayan Netflix ramai-ramai. Okey, gambar kata yang korang tengok ni ada cerita di sebaliknya. Hanya ada orang-orang yang tertentu saja yang faham maksud yang tersirat dengan gambar ni. Okey, nampaknya ekspedisi GRTB Bikers jelajah ke Phuket, Thailand ini sudah sampai ke penghujungnya. Sememangnya banyak memori dan kenangan yang berlaku di sepanjang perjalanan inilah.
Okey, untuk trip pulang kali ni, kami semua memilih untuk shoot terus daripada Phuket ni sampailah ke KL. So jarak Phuket ke KL ni 1000 kilo. So kami yang ambil masa selama 16 jam. So pukul 7 pagi kami bergerak daripada Phuket, pukul 12 malam sampai di KL. Average ke semua rider lah. Tapi itulah kan, bila nak hujung-hujung ni, ada pula ujian datang yang menimpa konvoi kami ni. Apa masalah sekarang ni? Apa ada ni sekarang? Sekarang ni kita ada satu permasalahan. Siapa yang mati dulu? Do dulu ke mati dulu? So sekarang ni tengok Rafi punya Jos keluar ni. Dia dah buat bypass. Maksudnya ada nos kat dalam ni. Dia nak kejar terhilak tadi. Saya memang tak hilang lagi lah. Hilang je pasal. Tu ni hilang je pasal. Hilak pasti. Hilang je pasal. Alat laju dulu. Main goyang dah. Kalau original tak malah sangat. Settle lah, sekejap je. Tengok muka ada senyum. Ya Lega. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Tapi kan, highlight dekat Siam ni, dorang punya teknologi modifikasi ni memang power lah. So lepas kejadian exhaust tercabut ni, semua rider dah start beringat lah. Okey, buat rakan-rakan yang di luar sana yang masih lagi menjadi CCTV, korang kena ingat, kita beli motor ni bukanlah satu kerugian, tapi kita sebenarnya membeli kebebasan untuk mencipta kenangan dan memori. Kalau kita asyik tunggu masa yang sesuai, sampai bila pun takkanlah bergerak. Orang putih cakap apa? Don't delay your happiness. So, sementara kawan pun ramai dan badan pun masih kuat, so grab peluang yang ada ni. Kita pergi ride ni bukanlah nak kejar laju semata, tapi kita nak kejar momen sebenarnya. Sekali kita join the ride, cerita tu akan kekal sampai bila-bila. Kita jumpa lagi di next video. Feel the spirit, cross the limit. Bye-bye.